diberikan tumpuan untuk perlumbaan pertama bagi CP 150 bagi musim 2026. Semua 24 pelumba bersiap sedia menantikan isyarat untuk mereka bermula. Sebagaimana Azrul katakan, dalam keadaan lintas begini, dia perlu lebih bijak untuk mengawal dan juga nak menggunakan taktikal berbeza kerana mereka bermain dalam lintas yang sebelum ini. Telah pun dimulakan, Army. Ya, perbuatan bermula 15 pusingan di hadapan yang kita nampak adalah Azroy dan juga Darwish yang dapat untuk mempertahankan kedudukan di hadapan. Rekod pertama dapat dilepasi oleh semua pelumba dengan terbaik dengan di hadapan nombor 20 Abdul Hakim Anwar. Di belakang Darwish dapat mulakan perlumbaan 1 dan 2 di awal perlumbaan ini. Selagi awal, tapi pengalaman Azroy, dia mahu berada dalam kedudukan lebih selesa untuk lebih selamat mendahului memimpin kumpulan besar panjang di belakang yang mengikuti rapat, termasuk rakannya Darwish yang begitu rapat juga tempat dia. Haziq Fairuz konsisten antara pelumba di hadapan. Kita nampak tu Kasma mungkin yang naik satu lagi tempat di hadapan, jadi membaiki kedudukannya. Kali itu Haziq di tempat yang ketiga kan dia untuk pelumba Yam. Dan kita akan lihat kedudukan rasmi selepas tamat satu lap. Azroy, Darwish, Haziq, Kasma naik tempat yang keempat. Hafizi Supaat, Irfan Aika, Faris Hafi, Helmi 8, 9, Mirari Musa 10 dan turun Izzat. Pusingan pertama, catatan masa terpantas adalah Kasma dengan 49.800 saat, dan itu yang membawa di kedudukan yang keempat. Kita lihat nampak Haziq Haziq berjaya untuk naik tempat yang kedua. Haziq bukan naik tempat yang kedua dengan Kasma mengikuti rapat sekarang ini ya. Dalam perlumbaan keadaan berbeza daripada apa yang berlaku di atas kertas. Kerana sekarang kita nampak Azroy, Haziq, Darwish dan Kasma menggunakan pengalamannya mengikuti rapat 3 pelumba di hadapan. Mendebarkan apabila menuju 3 selekoh terakhir, terutamanya selekoh ini. Kita lihat begitu rapat Kasma, pelumba yang penuh dengan reaksi, terutamanya dia seorang pelumba yang agresif. Mungkin keadaan fizikal Haziq juga akan ada kelebihan. Nampak Kasma masuk. Kasma masuk untuk memintas untuk naik tempat yang ketiga sekarang. Dia memintas Darwish menggunakan pengalamannya untuk naik tempat yang ketiga sekarang. Kerana walaupun ada perbezaan katakan antara kesemua pelumba ini dalam peraturan baru, tetapi sebenarnya dalam kita lihat catatan suatu latihan, suatu kelayakan kedudukan tidak begitu jauh antara pelumba catatan masa yang mereka lakukan. Dan sekarang ini Azroy, Haziq dan juga Kasma 1, 2 dan 3, 4 rapat di belakang adalah Ahmad Darwish. Begitu rapat. Kita nak lihat apabila mereka sampai satu lagi pusingan untuk pusingan ketiga, siapa yang lebih laju dalam lap ini. Dan sebelum itu ialah Haziq dengan 47.271. Yang terbaru ialah kita lihat Kasma pula yang semakin baik dengan 46.574 saat. Kasma semakin laju di tempat ketiga, berikan tekanan pada Haziq Fairuz dan Azroy. Semangat yang ada kepada Kasma untuk dia meraih sesuatu pada perlumbaan ini. Afif berada di tempat yang ke-14 jauh di belakang. Ahmad Afif Amran ketinggalan juara musim lalu, pelumba yang mencatat rekod demi rekod pada musim 2025, ketinggalan jauh di belakang, berada di tempat yang ke-14 buat masa ini. Di hadapan kita boleh lihat Azroy mempertahankan kedudukan, Haziq, Kasma, Darwish, Hafizi Supaat, Irfan Laikal, Helmi Azman, Syazras, Amir Arif Musa berada di kedudukan tempat yang ke-9, 10 Faris Hafi kedudukan 10 teratas. Tapi 4 yang rapat ni Azroy, Haziq, Kasma dan Darwish dengan Hafizi mengekal kedudukan di tempat yang ke-5 buat masa ini. Perlu nantikan 11 pusingan lagi. Tapi bagaimana Azroy nak kekalkan momentum ni, kerana setiap kali melepasi selekoh kita nampak ada sedikit ruang, masih ada masa untuk Azroy kekalkan kedudukan. Tapi dan terbukti sebelum ni nak bertahan sehingga ke penghujung ada 11 lap. Itu adalah cabaran yang besar untuk Azroy. Kerana di belakang semuanya berpengalaman, Army. Betul, nampak bagaimana Kasma dapat mengekalkan momentumnya berada di hadapan. Dia tahu permulaan baik penting. Darwish masuk di selekoh yang ke-7 untuk merampas tempat daripada Kasma untuk naik tempat yang 3. Sekarang ini Kasma turun tempat yang ke-4. 1, 2 dan 3 adalah Azroy, Haziq Fairuz dan kembali untuk Darwish berada dalam top 3 sekarang. Dengan Kasma menoleh ke belakang cuba untuk kembali mengejar Darwish. Dengan di belakang rapat adalah Hafizi Supaat sentiasa mengikuti mereka. Apa yang dilakukan oleh Darwish juga mungkin akan dilakukan oleh Kasma untuk selekoh-selekoh dan juga pusingan-pusingan berikutnya. Dan jangan lupa pada Irfan Aikal Hamidi tempat yang ke-6, kerana dia lakukan masa terpantas tadi 46.244 saat dan dia mengejar kelompok di hadapan ini. Selagi ada battle di hadapan ini memberikan kelebihan kepada Irfan Aikal untuk mengejar mereka. Dan kita lihat semakin rapat
Yang pasti ialah Azroy kekalkan 5 pusingan di hadapan, 5 pusingan dia memimpin pencabar-pencabarnya dan mereka sampai satu lagi pusingan. Begitu juga Haziq Fairuz konsisten, dia mengekori saja Azroy dan jika dia nak berpeluang untuk memintas, dia tidak boleh membiarkan Azroy terlalu jauh. Walaupun di sini kita nampak Harmi ada sedikit pecahan dua kumpulan depan ini. Irfan Haikal Hamidi sekali lagi menggunakan masa terpantas derita 45.924 saat dan dia terus mengejar bergoyak sedikit tadi. Itu bagian dalam. Yap, dan telah hilang satu kedudukan. Itu adalah kita lihat kembali kepada Kasma yang naik meminta Darwish yang tadi hampir dapat tidak mengawal jenteranya. Di hadapan masih lagi Azroy mengekang kedudukan, dikiri rapat oleh Haziq Fairuz di belakang Kasma yang berjaya meminta Darwish tadi, tapi di belakang Kasma 21 Irfan Haikal dengan berada di kedudukan di tempat yang kelima dengan Afizi Supat, terus tempat yang keenam sekarang ini. Ya, di kumpulan yang kedua, jadi siapa pun tak boleh ada kelekaan dalam setiap selekor kerana masing-masing akan mencuri peluang itu untuk memintas, untuk berada di kedudukan yang lebih baik. Sikit tadi mendebarkan. Itu adalah Irfan Haikal tadi. Sebenarnya dari dua kelompok sekarang ni, dua pelumba di depan Azroy Hakim dan Haziq Fairuz, meninggalkan pelumba di belakang Kasma Daniel yang sekarang ini berentap dengan Darwish dan Irfan Haikal serta Afizi Supaat di tempat yang ke-6. Ada kedudukan yang baik untuk pasukan Wolves kerana mereka sebelum ini tidak pernah pun naik ke hadapan atau berada di Super Bowl, tapi kini berada di top 6 ke atas untuk pelumba mereka. Sementara Azroy lakukan masa terpantas 45.86 saat. Dan ada rintik-rintik sikit. Ini mencabar berbaki. Kita ada 7 pusingan lagi. Separuh perjalanan perlumbaan untuk CP150. Merah yang dicibarkan itu palang menandakan itu adalah hujan turun. Itu tanda bila bendera itu dikibarkan bermakna hujan mulai turun di Lita. Jadi ini memberikan satu persaingan cabaran baru. Ini semua adalah pelumba yang sangat berpengalaman. Mereka tahu bagaimana nak Kasma dan juga siapa Darwish satu Irfan Haikal. Irfan Haikal. Ya. Baru Harbi katakan, dan keadaan ini cabaran kerana tadi Lita hampir kering, kini kembali akan basah. Ini gerak perlahan, lihat Kasma di belakang. Tapi mereka tenang untuk mengawal jentera. Darwish juga di belakang Kasma tadi. Darwish, betul. Darwish. Ada 6 pusingan. 6 pusingan penuh cabaran. Kerana nampak hujan mulai turun kembali di Lita. Kami pun boleh nampak dari sini hujan rejai di luar sana dan ini memberikan cabaran. Semakin lebat hujan dan ini menunjukkan Lita semakin licin dan memberikan cabaran baru kepada semua pelumba. Kita ada 5 lap lagi, belum selamat untuk semua pelumba dengan Azroy mempertahankan kedudukan di hadapan di tempat yang pertama, Haziq Fairuz tempat yang kedua, Kasma ketiga, Irfan Haikal 4, Darwish tempat yang ke-5 sekarang ini. Azroy menggunakan pengalamannya apabila semua sedang bergelur dalam keadaan hujan, dia meninggalkan semakin jauh tapi di belakang. Itu saya rasa Darwish yang melepasi Irfan Haikal. Dan di hadapan tengok itu Kasma. Kasma berjaya melepasi Haziq Fairuz sekarang ini. Kasma naik tempat yang kedua. Melepasi Haziq Fairuz. Walaupun tadi kita nampak dia ketinggalan agak jauh di belakang Haziq, sekarang ini dia naik tempat yang kedua, tapi di hadapan jauh adalah Azroy Hakim Anwar yang meninggalkan Kasma Daniel. Sekarang 4 lap lagi akan tamat. Mungkin konsentrasi Haziq terganggu apabila keadaan kembali hujan, Lita basah. Dan kelebihan itu yang diambil oleh Kasma untuk dia berada kedudukan kedua. Pada awal kita tak nampak pun dia dapat mampu, tapi secara tiba-tiba dia sampai dan terus mendahului, berada di belakang Azroy. Pengalaman penting untuk Kasma yang menggunakan pengalaman yang ada padanya untuk dapat kelebihan ini sekarang. Dia mula meninggalkan Haziq Fairuz. Tapi satu pencapaian yang baik juga untuk kalau dapat kekal bagi pasukan Yam berada di atas podium dalam CP150 ini. Dan sekarang Kasma yang cuba untuk mengkakang kedudukan di tempat yang kedua, dan pada yang sama cuba juga untuk memberikan tekanan untuk mengejar Azroy yang berada di hadapan. Para pelumba yang terkeluar dari perlumbaan nampaknya.
Okey, jadi apapun di hadapan ini, Azroy 2.2 saat, satu kedudukan yang begitu selesa. Jika dia mampu mengekalkan 3 pusingan, hampir pasti Azroy akan memulakan langkah kanan untuk musim baru, musim 2026. Kasma perlu push kalau cuba untuk mengejar, tapi itu pada keadaan sekarang ini yang tidak begitu ideal dengan keadaan Lita yang licin untuk dia push. Dia mencuba, tidak putus asa. Sebagai pelumba, dia akan cuba untuk menangi perlumbaan. Dan kita akan lihat perbezaan masanya. 2.2 saat tadi antara Azroy dan juga Kasma. 1 dan 2. Haziq tinggalkan jauh sikit di belakang. Itu kedudukan sekarang. Kedua lap lagi untuk tamatkan perlumbaan. Tapi mungkin kedudukan Haziq taklah begitu selesa kerana nampak sudah kelibat Irfan Naikal yang semakin menghampirinya untuk kedudukan yang keempat. Jadi pusingan ini adalah pusingan sangat penting untuk Irfan Naikal. Dia sampai. Dia sampai di belakang. Haziq Fairuz. Haziq Fairuz. Dan juga kerana sekarang hujan kembali lebat di luar sana, kita akan masuk ke lap yang terakhir untuk menghabiskan perlumbaan ini. Jadi ini keadaan yang sangat penting untuk mereka. Terutama bagi dua Haziq Fairuz dan Irfan Naikal. Irfan Naikal akan cuba untuk mencuri kedudukan tempat yang ketiga daripada Haziq Fairuz yang mempertahankan kedudukan di tempat yang ketiga ini. Semakin hampir Irfan Naikal berada di belakang. Ini final lap sekarang ini. Ini adalah peluang terakhir bagi Irfan Naikal memberikan tekanan kepada Haziq Fairuz. Haziq Fairuz akan cuba memberikan poin yang pertama untuk pasukan Yam dalam CP 150. Dan di hadapan jauh adalah Azroy, Kasma. Nampak pada kedudukan ini kelebihan kepada Haziq kerana ada agak jarak juga antara kedua-dua. Bukan striking distance lagi untuk Irfan Naikal. Ada hanya beberapa pusingan, beberapa selekoh lagi untuk ditamatkan. Yang semakin hampir debarannya terarah kepada kedudukan ketiga. Di hadapan Azroy akan sampai selaku pemenang untuk CP 150. Dari Azroy memulakan di pusingan yang pertama, berada di hadapan sehinggalah di pusingan terakhir, pusingan yang ke-15 sampai selaku pemenang diikuti dengan Kasma, kejutan. Dan di sini penentuan tempat ketiga ia tetap milik kepada Haziq. Dan Irfan memberikan saingan yang begitu sengit dan dia terpaksa akur di tempat yang keempat. Sementara itu Hafizi sudah pun tiba menamatkan perlombaan di kedudukan yang kelima, Syazras tempat yang keenam. Suasana perlombaan penuh dengan cabaran. Ya, dan 5 adalah Hafizi sepaat. Satu perlombaan yang baik untuk Forge Racing Team. Naik berada di tempat yang kelima. Dan musim ini telah Azroy berjaya menangi perlombaan yang pertamanya dalam misi untuk kembali merampas kejuaraan yang dimenangi tahun 2021 bagi Azroy Hakim Anwar. Tapi sebenarnya Kasma yang kita tahu bahawa bagaimana pasukan jaga struggle untuk lakukan masa dalam perlumbaan. Tapi saya katakan di awal tadi, dalam perlumbaan keadaan berbeza sekali dan berbanding dengan sesi kelayakan dan sesi latihan. Dan ini yang ditunjukkan dengan Haziq Fairuz berjaya memberikan podium untuk pasukan ini di Mitsu Honda Yam Racing. Berada di kedudukan tempat yang ketiga untuk Haziq Fairuz.